saya akan guna 1 pack punya perasa, Saya pun guna 1 pack perasa juga. sos tiram, Sos tiram, kicap cair, kicap biasa, kicap pekat, kicap biasa lagi sekali, garam, white pepper garam, white pepper, dengan sikit air. Dan kita boleh kacaukan dia dulu. air sikit, lepas tu boleh kacau. Sediakan air didih dan masukkan mi kita. Sediakan air didih dan masukkan mi kita. Untuk mi saya akan rebuskan dia 70% lah. Tak akan bagi dia fully masak. Bang, macam mana nak tahu 70% masak bang? Ni kira 70% ke? Masukkan minyak, Masukkan minyak, telur. telur, Kita perlu tumiskan dia dulu. Dah wangi boleh masukkan bawang, cili merah, masukkan bawang, cili merah, bawang putih dengan ayam. bawang putih dengan sosis ayam. Dan kita tumis sehingga dia wangi dan ayam jadi masak. Dah wangi kita boleh masukkan mi kita. Saya tak tahu wangi tu macam mana, tapi saya masukkan mi juga. Dan kita boleh tumiskan dia supaya mi kita boleh jadi lerai. Bang, nak leraikan tak boleh lah bang. Dia melekat-lekat. Dengan kuali ni bergerak-gerak pula dah. Kita dah lerai, kita boleh masukkan sos kita. Dengan tak berapa nak lerai, saya masukkan sos saya. Kita teruskan masak sehingga perasa kita sepati dekat dalam. Last sekali boleh masukkan tauge, Last sekali boleh masukkan toge, daun bawang. daun bawang. Dan kita gunakan pak tajam sini kan, leraikan mi kita. Ni part yang tumpul ni kan. Kita gembur-gemburkan mi kita. Tada! Asyap Maggi goreng berwok hei dari Brother Ciala. Nampak sedap kan guys? Come on guys, tangan dah makin berseni. Mari try rasa sikit macam mana rasa dia. Sedap juga aku masak air ni. Rasa macam Maggi goreng mamak. Sebiji. Thank you bang, resepi bang. Terbaik bang. 8/10. Okay guys, jumpa lagi.